Okay, begini cara kita membuat animasi yang ringkas. Mudah saja. Kita pergi dekat sini, cikgu akan pilih screen size lah. Okay, ni cikgu akan ambil screen size. Kemudian cikgu akan kecilkan canvas cikgu. Okay, kemudian kita akan ambil warna merah. Dan pen ni kita akan pilih sebagai Inking Studio Pen yang ini. Inking Studio Pen, okay. Kemudian cikgu akan buat pergerakan bola tu, yang sesimpelnya saja macam ni. Macam tu saja, boleh. Kemudian cikgu akan pergi dekat layer dan cikgu akan bina satu layer yang baru dan warna hitam cikgu pilih. Kemudian cikgu akan lukis bola cikgu lah macam ni. Lepas tu cikgu akan warnakan bola cikgu ni macam ni. Okey, itu saja. Okey, dan paling penting adalah kita pergi dekat setting yang ini. Kita akan pergi dekat canvas dan kita turn on kan kita punya animation axis ni. Dan yang paling penting, bola ni kita pergi susun dekat atas garisan merah seperti ini. Dan pergi dekat layer dan kita akan duplicate seperti ini. Bawa ke kanan. Sekali lagi. Cikgu duplicate je, nampak. Begitu mudah saja animasi yang cikgu dah pernah kongsikan pada awak kan, cara buat dia. Macam tu. Lepas tu kalau awak perasan dekat sini dia ada garisan yang berwarna hijau ni kan, awak boleh rotate awak punya ni macam ni. Nampak tak? Dan seterusnya cikgu duplicate sampai ke hujung canvas macam tu. Jadi bila awak tekan button play yang ada kat bawah ni, dia akan jadi beginilah. Nampak tak? Okey, dan seterusnya yang warna merah ni, layer yang berwarna merah ni, garisan yang berwarna merah ni, awak boleh delete lah. Bila awak play dia cantik lah tanpa ada garisan yang berwarna merah tu. Boleh? Itu saja. Lepas awak buat ni, tolong tunjukkan pada cikgu, okey? Terima kasih.